Okay guys, so jangan lupa klik like, comment dan share. Okay, hari ni kita nak tukar air ikan ni. Kita nak tukar air ikan. Tapi sebelum tu kita akan offkan dia punya bubble. Okay, ni bubble dia. Okay, kita akan off dia punya electric semua dulu dah. Kita akan off. Air pun kita dah standby. Ni air ni kita dah standby. Semua kawasan dalam ni kita akan tukar ikan. Okay. Tapi kita bukan buang air semua. Kita hanya buang kotoran dekat bahagian lantai bawah tu sahaja. Tapi air ni kualiti okey lagi lah. Tapi elok buang dekat kotoran tu. Sejuk tempatan air, buang kotoran dalam tu. Okay. Baru ikan korang sihat, jadi makan. Ni banyak lah hari ni memang betul-betul ni. Kalau korang nak beli aquarium tu, boleh beli dekat Shopee ataupun dekat TikTok Shop dekat KL. Ni nama yang sama ni. Okay. Kita tunjuklah sebelum proses tukar ikan. Memang banyak guys. Okay. Ikan pula kita pun dah nak besar dah. Okay. Kita akan tunjuk lagi lah. Kotoran memang tegur sangat dah. Ini lagi tegur. Sebab yang ini buat makan. Tapi kita akan off dia punya elektrik semua dulu. Okay. Kalau kita off, lampu dia tak akan buka. Kita akan off semua elektrik sampai lampu kita tak ada. Kita akan off satu-satu. Sekarang kita dah buang dia punya air lah. Kita dah buang kotoran bawah. Okay, korang boleh tengok air dah semua. Okay. Nampak tak? Tadi ada kotoran kan dekat lantai tu. Jadi kita buang dia punya kotoran. Bukan kita pergi buang air ni sampai air dia rendah. Semua air separuh. Bawah terus orang jugalah kita buang kotoran sahaja. Kita gunakan pipe. Okay, ni pipe dia. Tapi banyak lagi ni. Lepas tu kita cover dia punya filter. Ni filter yang kita akan cabut. Ni pertama kita cabut dah. Tapi dua korang kena tutup dia punya elektrik. Okay, tutup elektrik biar dia punya kotoran tak melepak kat luar. Kita akan kena cuci ni. Kita akan kena cuci. Cuma cermin dia kita tak cuci lah. Kaca kita tak cuci, biar je. Sebab ni kita baik. Jadi mana jugalah. Tadi air semua. Ni air dah surut. Kita dah buang kotoran bawah dia. Yang pertama, tapi ada yang kita tak buat lagi. Ni semua kita akan buatkan ada yang filter. Yang ni belum. Yang belah sini pun naik dah separuh, korang tengok. Faham tak? Kita buang kotoran bahagian bawah dia. Bukan kita buang air semua sampai habis. Kalau sama, kita akan buang air dia. Buang air separuh lah. Okay, lepas tu kita akan masukkan garam biru dengan anti-klorin. Kita guna anti-klorin ni sahaja. Yang kita jual, yang kita pakai. Kita tunjuk. Apa lagi? Ini yang baru lepas kita cuci lah. Tengok, memang betul-betul. Tapi ini baru bahagian sebelah tu. Bahagian belah ni yang kita tak tahu lagi. Baru kita kosong. Belah ni pun belum kita angkat. Dia kena buat bahagian settle bahagian sebelah ni tu guys. Tapi kita yang bahagian sebelah ni pun belum lagi. Kita sambung balik. Sekarang kita dah masuk ke air pipe Kita dah letak garam biru. Okay, kita dah letak garam biru dengan klorin. Tapi filter kita tak on lagi. Nanti kita akan on. Siap pakai penapis ni. Ni dia air pipe. Pakai air pipe, pakai anti klorin, garam biru dengan penapis tu.